Mari kita kupas hukum 20 yang bertajuk Jangan berkomitmen kepada sesiapa pun dalam bahasa Melayu yang santai tapi mendalam. Bab ini sangat penting kerana ia mengajar tentang seni mengekalkan kuasa dengan cara tidak memihak. Hukum ini dibahagikan kepada dua strategi utama. Bahagian pertama menekankan bahawa hanya orang bodoh sahaja yang terburu-buru untuk memihak kepada mana-mana kumpulan atau perjuangan. Dalam permainan kuasa, komitmen anda sepatutnya hanya diberikan kepada diri anda sendiri. Apabila anda tidak memberikan kesetiaan mutlak kepada sesiapa, anda sebenarnya meletakkan diri anda sebagai tuan kepada mereka semua. Orang akan mula bersaing, mengejar dan merayu untuk mendapatkan perhatian serta sokongan anda. Dengan mengekalkan kemandirian dan sedikit sikap menjauhkan diri, anda mendapat kuasa yang datang daripada keinginan orang lain yang tidak terpenuhi untuk memiliki anda sepenuhnya. Fail ini membawakan kisah Ratu Elizabeth I dari England sebagai contoh klasik. Sepanjang pemerintahannya, baginda sentiasa didesak untuk berkahwin bagi mengukuhkan politik negara. Namun, Elizabeth sangat bijak. Baginda menggunakan status Ratu Perawan sebagai senjata diplomatik. Baginda memberi harapan kepada ramai raja dan putera dari seluruh Eropah, seperti dari Sepanyol dan Perancis, membiarkan mereka mengejar baginda selama berpuluh-puluh tahun, tetapi tidak pernah benar-benar berkahwin. Dengan tidak berkomitmen kepada mana-mana lelaki atau negara, baginda berjaya mengelakkan England daripada ditarik ke dalam perang orang lain, sekaligus menjadikan baginda pusat perhatian dan kuasa yang tidak boleh disentuh. Baginda memahami bahawa sebaik sahaja baginda memilih satu pihak, baginda akan kehilangan kuasa terhadap pihak yang lain. Bahagian kedua pula mengajar taktik untuk berada di tengah konflik orang lain tanpa memihak. Strateginya adalah dengan membiarkan orang lain bertelagah sesama sendiri sementara anda kekal neutral dan memerhati. Apabila dua pihak sedang berperang, mereka akan menjadi lemah dan kepenatan. Pada saat itulah anda boleh masuk sebagai pendamai atau pihak ketiga yang memegang kunci kemenangan. Dengan bertindak sebagai orang tengah yang tidak memihak, anda sebenarnya sedang mengumpul kekuatan sementara orang lain menghabiskan tenaga mereka. Anda jangan sesekali membenarkan diri anda ditarik ke dalam pergaduhan mereka, sebaliknya biarkan mereka merayu bantuan daripada anda. Kisah Isabella d'Este dari Mantua turut dipaparkan untuk menunjukkan keberkesanan taktik ini. Apabila Raja Louis ke-12 dari Perancis menceroboh Milan, Isabella berada dalam dilema kerana pemerintah Milan adalah rakannya. Jika dia membantu Milan, dia akan dimusuhi Perancis. Jika dia menyokong Perancis, dia akan dianggap pengkhianat oleh jiran-jirannya di Itali. Isabella memilih untuk tidak memihak secara kekal. Dia melayan pihak Perancis dengan sangat baik, menghantar hadiah dan menunjukkan keramahan yang luar biasa. Tetapi pada masa yang sama, dia tidak memberikan komitmen tentera atau politik yang tetap. Kebijaksanaannya dalam bermain di kedua-dua belah pihak memastikan wilayah kecilnya, Mantua, kekal selamat dan merdeka walaupun kuasa besar di sekelilingnya runtuh satu demi satu. Sebagai kesimpulan, hukum 20 mengajar kita bahawa kuasa sebenar terletak pada kebebasan untuk memilih. Jika anda terlalu cepat memihak, anda akan kehilangan nilai tawar-menawar anda dan menjadi hamba kepada kepentingan pihak tersebut. Dengan mengekalkan misteri dan tidak memberikan komitmen penuh, anda memaksa orang lain untuk sentiasa berusaha memenangi hati anda. Jadilah seperti hadiah yang semua orang mahu miliki tetapi tiada sesiapa yang benar-benar boleh kawal. Ini bukan tentang bersikap talam dua muka, tetapi tentang melindungi autonomi diri anda dalam dunia yang penuh dengan manipulasi.